Okey, kita lihat nota 6.1. Yang pertama, sudut yang dicangkum pada lilitan bulatan oleh lengkuk yang sama atau lengkuk yang sama panjang adalah sama besar. Sudutnya sama besar. The angle subtended at the circumference by the same arc or by arc of the same length are equal. Okay, maksudnya murid-murid lihat sini, dia kata sudut yang pada lilitan yang sama. Contohnya di sini kan. Okay, X di sini kan, sudut X, dia punya lengkuk kat sini kan. Okay, dan juga lengkuk ini kongsi dengan Y, betul tak? Sama tak? Sama kan? Dia ni X dan Y kongsi pada lengkuk yang sama. Same arc. Jadi sudut X dan Y adalah sama. Sudut X dan Y adalah sama. Sini. Sudut ABC. ABC kat mana? Okay, murid-murid tahu baca tak sudut ni? Kalau sudut ABC, maksudnya sudut X tu adalah pada B. Kalau ABC, Y ni dekat D. Nampak tak? Nampak saya highlight tak? Ada murid-murid yang masih keliru masih keliru, tak tahu bagaimana kita nak tulis sudut. Ini sangat penting. Okey, di sini saya highlight ya. Kalau lengkuk yang sama di sini, X dan Y ada sama. Okey, kalau contoh ini pula, ialah di bahagian belakang lengkuk yang sama panjang. Arc of the same length. Sama panjang. Dia ni tidak kongsi dengan lengkuk yang sama, tetapi kita tahu ini dengan ini adalah sama panjang. Jadi X dan Y juga adalah sama, iaitu F adalah X sama dengan I, iaitu Y sama. Boleh faham? Ini kena ingat nota hari ini sangat-sangat penting. Okay, saya nak highlight di bahagian sini saja dan bahagian sini saja. Dia adalah sama. Boleh ya? Okay, murid-murid yang nak salin nota boleh pauskan video. Okay, kita lihat nota yang kedua. Sudut yang dicangkum pada pusat bulatan oleh satu lengkuk adalah 2 kali sudut yang dicangkum pada lilitan oleh lengkuk itu. The angle subtended by an arc at the center is twice an angle subtended by the arc at its circumference. Okay, maksudnya sudut A dan B pada pusat di sini ya. Okay, ini dia ni sama lengkuk kan? Sama kan? Tapi A itu adalah pada pusat, tetapi P itu pada lilitan. Di sini kita boleh nampak dengan mata ini kecil, ini besar kan? Sebenarnya dia ada kaitan, iaitu sini. Murid-murid, dua darab ataupun 2 kali. Contohnya kalau sudut A ya, kalau sudut A adalah 60, maka sudut B adalah 60 bahagi 2 iaitu 30. Ini maksudnya 2 kali. Twice. Okay? Kalau kurang faham, ini boleh salin lah di tepi nota. Murid-murid yang mau ambil nota di sini boleh pause video dan salinkan ya. Ini adalah sangat penting. Okay, kita lihat nota 3 ya. Nota 3, kita baca dahulu ya. Sudut yang dicangkum pada lilitan oleh semi bulatan ialah 90. The angle subtended at the circumference of the semicircle is a right angle. Sudut tegak. Okey, di sini kita tahu dia melalui titik pusat. Titik ni pusat kan? Dia melalui sini kan? Semicircle Jadi sudut sini adalah D dan okey, sekejap
Sekali lagi ya. Sudut sini dia ada pada lengkuk AC. Dan juga sudut AC ni ada juga pada AC. Betul tak? Dua-duanya sudut C dan D adalah pada lengkuk di sini. Betul tak? Jadi disebabkan murid-murid, disebabkan dia melalui pusat ya, melalui pusat. Jadi di sini adalah sudut dekat 90. Mesti ya. Jadi saya highlight di sini. Penting ya. Ini adalah melalui pusat juga penting. Okey, murid-murid boleh pause video dan salingkan nota di sini. Okey, nota di bahagian ini adalah sangat penting dan murid-murid kena hafal kesemuanya. Okey, lihat di sini ada 4 gambar. 4 gambar ini saya ambil dari buku teks. Daripada buku teks ya. Okey, murid-murid juga boleh salin ataupun rujuk pada buku teks. Okey, di sini keempat-empatnya adalah ringkasan ataupun contoh lain bagi nota ringkas di sini. Okey, kita lihat contoh yang pertama dahulu. Ini sebenarnya sudah ada di atas lah. Ini pun lebih kurang sama saja. Okey, saya terangkan satu-satu ya. Okey, yang pertama ni, dia ni 2X dan X ni adalah cangkung pada PR, iaitu lengkuk yang sama. At the same arc. Betul tak? Jadi, nampak tak dia tulis X dengan 2X? Nampak kan? Okey, jadi kalau sebagai contoh, kalau sudut X ni adalah 3, katakan 25 lah. Okey, katakan 25. Maka ini adalah 2 kali 25 sama dengan 50 sudutnya. Inilah jawapan. Ini contoh saja. Boleh faham tak? Okey. Kita lihat yang kedua. Yang kedua sebenarnya pun sama juga sebab kedua-dua 2X dan X ni ada pada PR. Lengkuk yang sama, betul tak? Dia sama kan? Dia share sama kan? Jadi, kalau lihat dari mata pun kita tahu 2X ni besar, X ni ada kecil, betul tak? Okay, ni bersama kalau katakan contohnya X tu adalah 25, maka ini juga adalah 2 kali 25 sama dengan 50 ya. Boleh faham tak? Macam ni ya. Okey, kita lihat yang ketiga. Ketiga ni juga sharing pada lengkuk yang sama. Ini adalah 2X dan ini adalah X, betul tak? Sama kan? Tetapi satu adalah melalui pusat dan satu lagi adalah bukan pusat. Nampak tak dia pusat ni? Okey, satu di luar. Tak kisah dia mana pun. Kalau dia satu pusat, satu di lilitan, circumference, maka dia pakai konsep yang sama. Jadi kalau untuk yang ni, contohnya kalau X ni 25 darjah, maka 2X tu adalah ini kan, darab 25 dapat 50. Boleh faham tak? Okey, ini keempat ya. Okey, tengok ini adalah sedikit susah nak baca ya. Satu ialah melalui pusat, satu adalah melalui itu circumference, lilitan ya. Dan kedua-duanya ada pada lilitan yang sama, iaitu PR. PR ni untuk X, nampak tak? Dan juga PR ni untuk mana? Untuk 2X. Satu besar, satu kecil. Okey, dari gambar di sini kita boleh nampak dengan jelas. Ini besar, ini kecil, betul tak? Dan juga kedua-duanya adalah pada PR, betul tak? Jadi, maka kita boleh guna konsep yang sama, iaitu kalau X ni adalah 25, maka 2X ni sebagai contoh adalah 2 kali 25 dapat 50. Murid-murid boleh pause video dan salingkan nota ini kalau nak dapatkan nota ini. Okey, cuba fahamkan dan hafal ya.
Nanti banyak-banyak latihan kita akan buat guna konsep ini dan ini juga. Okey, kita lihat contoh latihan. Yang pertama ya, yang pertama. Okey, kita ni dikendaki menulis sudut yang sama, same value. Jadi P di sini kan, dia dengan apa? Sudutnya sama dengan apa? Tengok baik-baik. Ini adalah di sini, okey tak? Dan juga di sini. Jadi sini adalah R. Tidak boleh tulis Q sebab Q ni dekat pusat. Bukan pusat lah, dia pusat sepatutnya kat sini ya. Tak tahu kat mana lah. Ini tak betul. Q tak boleh ya. R ni bukan tulis baik-baik. Okey. Boleh faham tak? Kita lihat yang soalan kelima. Dia nak kita cari X X. Sini. Sudah highlight. Lepas tu, X tu adalah nilai apa? X tu nilai apa? X tu nilainya 20. Sebab kalau lihat di sini, X dia ni cangkung pada lilitan sini. Betul tak? Lengkuk sini, betul tak? Jadi, kita lihat 30 dengan 20 mana yang guna lengkuk yang sama. Sini, betul tak? Jadi, jawapannya X adalah 20. Boleh faham? Okey, kita lihat soalan 9 sebagai contoh. Cari nilai X di sini ya. Kita sudah highlight ya. Okey, di sini dia tidak diberi dia hanya beri panjang saja, iaitu ini dan ini. Tetapi dalam nota di atas tadi, kalau dia sama panjang, contohnya ini dengan ini, barulah dia sama sudut, betul tak? Tetapi di sini bukan. Jadi apa yang kita boleh buat di sini adalah kita guna konsep nisbah atau ratio. Okey, kita sudah belajar kan tingkatan 2. Jadi contoh kita menjawab ialah sudut dulu sudut dengan panjang sama dengan sudut dengan panjang sama atas. Kalau letak sudut, angle sini pun kena. Kalau bawah ni letak panjang, the length sini pun sama panjang. Jangan pergi letak macam ni. Ramai murid yang buat kesilapan. Okey, sudah upside down. Mana betul? Okay, jadi kita nak cari X. Saya highlight sini. Jadi kita pindahkan 6 ke atas. Taraf silang jadi 6. Okey, di sini kita boleh tekan calculator. Kita dapat 84. Betul tak? Boleh faham? Okay, murid-murid boleh cuba pause video dan cuba fahamkan soalan ni. Kita pakai konsep ratio, nisbah. Okey? Kita sambung ya. Okey, kalau untuk yang ni cari nilai X juga. X di sini ya. Okey, kita guna konsep dalam nota di atas ya. Dia ni sudut dekat pusat, ini dekat lilitan circumference. Okey, ini nampak besar, ini kecil kan, mesti 2 kali lah, 2 kali ganda, 2 times. Maka X adalah sama dengan 46 darab 2. Tekan kalkulator dapat 92. Boleh faham? Ini sama dengan nota di atas kan? 2 kali ya. Ini kan? Dapat kan? Okay. Kita sambung latihan.
Cuba lihat soalan 6. Murid-murid boleh pause video dan cuba. Okey, apakah jawapan untuk X, murid-murid? Ini macam mana? Ini ialah ini kan? Okey, kita lihat balik soalannya. Dia kat mana itu lengkuk? Arc dia kat mana? Untuk X dan... Okey, berhati-hati ya. Saya rasa kena lukis tak? Apa saya copy di sini jap ya. Okey, untuk yang ni saya terangkan di bawah murid-murid. Ini yang nota kita. Dia sebab dia ada sikit lain tau. Dia ada sikit lain, jadi saya letak gambar sama-sama side by side. Baru murid-murid nampak perbezaannya. Saya letak sini ya. Cuba murid-murid perhatikan. Apakah perbezaannya? X ni macam ni kan? Saya rasa kalau macam ni, baik kita pusing. Sama-sama kan? X ni adalah ini kan? 2X ni sepatutnya kat sini, betul tak? Tetapi dia tanya X jadi ini kena berhati-hati. Okey, kita cari di sini dahulu. Berdasarkan nota di sini, kita dapatkan yang di sini dahulu. Boleh faham? Okey, kalau sini X, sini X ya. Maka sini adalah 2X. Kalau sini 103, sini ialah berapa? 103 darab 2. Iaitu 206. Maka X ialah apa? X sama dengan satu bulatan lengkap. Macam ni kan? Tolak. Ada faham? Okey, sini kita tekan kalkulator. 154. Ini adalah nilai X, jawapan. Boleh faham? Dia ni di tempat sini kita ambil ini tolak ya. Ambil keseluruhannya tolak. Okey? Cuba murid-murid pause video dan fahamkan. Okey, kita sambung. Ini sudah ya. Ini adalah 154. Kita lihat yang soalan 7. Kita kena cari X dan Y. X dan Y. Okey. Kita kena lihat berhati-hati. Dia bagi tahu kita 280 di sini. Maka X adalah berapa? Kita ambil bulatan lengkap 360 tolak 280. Dapat tak? Jadi kalau sini tekan kalkulator, kita dapat 80 lah. Okey, siap. Sini 80 Kemudian kita nak cari Y kan? Kita perhatikan gambar di sini. Y dia dekat mana? Lengkuk dia. Tak dia ke mana? Sama tak dengan ini? Tapi sini tak tahu kan? Carilah. Sebab kita sudah tahu ini, sini tahulah juga. Okey, lihat pada yang warna orange di sini. Sebab dia ni sini dengan sini sama kan lengkuk. Dia cuma 2 kali ganda saja. Jadi kita cari ini dahulu. Sini ialah 40, betul tak? 80 bahagi 2. Okey? Maka Y kita boleh tulis 80 bahagi 2. Kita dapat 40. Ini jawapan. Murid-murid sila pause video dan cuba fahamkan. Okey, kita sambung ya.
Okay, ini penyelesaian masalah. Dah masuk 6.2 dah. Okey, kita lihat soalan yang ketiga. Sebagai contoh, sebab yang atas tu sedikit lebih senang ya. Kita baca dahulu soalan di sini. Boleh sila pause video dan baca soalan. Okey, di sini maklumat yang diberi macam ni lah. Dia minta kita cari X tolak Y. Jadi kita kena cari satu-satu nilai X, kemudian nilai Y, baru kita boleh tolak. Betul tak? Okey, lihat pada gambar di sini. Kita tahu 7 cm cm. Ya, 7 cm. 7 juga lah. Okey, kemudian kita nak cari X ya. X di sini. Okey, perhatikan gambar di sini. X ni dia adalah macam ni kan? Macam ni ya. Nanti kita tahu ini adalah sudut dekat. Okay, ini information yang kita tahu. T S A. Okay, kemudian dia ni sudut dua panjang ni sama. Dua ni sama Kemudian 35 ni ada pada lengkuk di sini. Ini yang kita tahu lah kan. Okey, sekarang kita cuba, saya letak merah ya. Kita cuba lihat pada sini. Sebab dia sama panjang kan? Sama panjang, maka kalau kita di sini 35, jawab. Kita padam dulu. Ada keliru tak? Cuba lihat di sini. Ini macam pandulan kan? Lelayang Okey, saya tambah garisan ini. Supaya nanti kita tahu sudut ini semua ni kita boleh dapat juga sudut pada segitiga di atas. Okey, di sini kalau lengkuk sama 35, maka di sini juga lengkuk yang sama 35. Betul tak? Dapat tak? Okey. Sebab dia lengkuk sini dengan ini sama pada tempat di sini. Jadi, saya rasa 7 ni tak boleh tulis di sini. 7 cm letak di luar lah. Okey, di sini ialah 35. Ini ialah TPS. TPS lah. Okay, kalau screen kecil sangat, murid-murid boleh zoom, guna jari zoom zoom screen YouTube tu, boleh besarkan screennya. Okay, kemudian information apa yang kita tahu. Okay, kemudian ini yang sini kan 35. Maka di sini saya tambah hijau tak? Sekali lagi ya, saya tambah hijau di sini. Nampak tak dia macam lelayang atas dan bawah sama? Nampak kan? Maka di sini juga adalah 35. Jadi keseluruhan di sini yang saya sedang hitamkan di sini adalah 70. 70. Dapat tak? 70 kita tahu yang ni ya. 70. Dia nak jadi X dan Y sebab dia ada kaitan sudut TSA. Saya letak warna orange ya. Untuk yang A, sudut TSA apa? Sini sudah dekat kan? TSA di sini ya, asal warna orange sini ya. Okay. Kita cari satu-satu. Sebab kalau sudah dapat TSA, maka X boleh dapat. Boleh faham? TSA ialah 180. Sebab sudut untuk segitiga. Sudut untuk segitiga jumlah adalah 180.
Sebelum ni kita sudah belajar kan, tinggal satu sudah tahu kan. 180 kita tolak 90, kita tolak lagi 35. Itu adalah yang saya warna orange, iaitu kita dapat 55. Jadi yang sini ada 55. Okey, ini step pertama. Okey, sekarang kita tahu juga dia adalah sama dengan X kan? Dia ni garis tengah ya, dekat diameter dia adalah pantulan, reflection. Maka X adalah 55. Ini sudah tahu salah satu. Okey, kita sekarang teruskan untuk cari nilai Y. Y di bawah ya. Lepas tu ini X adalah 55. Kita lihat segi 3 di sini. Sini sudut dekat, betul tak? Sudut dekat Sini kita tahu. Sini 90, betul tak? Jadi Y kita lihat segitiga ini tak dapat cari ya. Kita cari konsep lengkuk konsep lengkuk. Saya padam dahulu untuk warna biru. Kita sekali lagi katakan saya letak orange, kita letak merah ya. Kita nak cari Y kan? Y di sini ya. Y adalah cangkung pada lengkuk sini. Nampak tak? Y ya. Kemudian dia juga cangkuk pada sharing dengan sudut yang warna hijau ni 35. Betul tak? Okey, dari sini kita tahulah, kita dapat jawapan terus. Y sama dengan kita kena bagi tahu cikgu sudut macam ni kan? Macam ni ya. TPS. Kalau boleh kita tunjuk jalan kerja lah. Kalau murid-murid terus letak Y sama dengan 35, tak ada masalah. Sebab ini adalah ringkas saja jalan kerjanya. Okey, sekarang kita sudah tahu X ialah ini, Y ialah ini, betul tak? Kita tolak je lah. Tolak ya. Maka X tolak Y sama dengan 55 tolak 35 sama dengan 20. Ini jawapan. Okey, murid-murid boleh pause video dan cuba fahamkan cara saya mendapatkan jawapan. Kita lihat B ya sekarang. B. Dia nak kita cari panjang PR. PR kat mana? PR. Biasanya kalau kita jumpa soalan segitiga ya, biasanya kita akan guna theorem atau sin costan lah yang kita belajar pada bab 5 sebelum ni. Okey, ada dua cara saja, theorem atau sin costan lah, sin costan. So kata ya. Okey, salah satu cara dia mesti ada. Okey, di sini kita perhatikan gambar di sini. Kita tahu ini sudut dekat, betul tak? Sini segitiga, jadi saya lebih baik saya lukis sekali lagi gambar ini. Gambar ini adalah begini. Ini sudut dekat, ini S A P. PR kat sini.
Okay, di sini kita tahu X ialah 55. Sini adalah 35. Disebabkan segitiga ni kita tidak tahu panjang, kita cuma tahu sudut saja. Maka kita guna trigonometry, sin costan untuk cari panjang yang saya highlight kuning RP. Okay, cuba fikir sin costan. So sin costan so kata mana satu yang ada mengena dengan ini hash kan, hash tak ada kaitan ya. Jadi ada hash punya kita mungkin tak gunalah. Kita lihat sin, katakan sin yang pertama kita teka lah. Kalau sin 55, cuba kalau sin 55 ialah OH kan, OH ini ialah PR. OH hash berapa? Okey, hash ni nasib baik dia bagi tahu kita jejali 7. Jadi 7 ini adalah pusat di sini kan. Sini adalah 7, maka keseluruhan panjang adalah 14. Sebelum ni kita tak tahu. Kita tahu pun tak boleh guna teorem ya, sebab tak cukup information. Okay, kita terpaksa guna inilah salah satu Okay, di sini kita tahu hash tu hypotenuse adalah 14. Kita nak jadi PR boleh tak? Boleh kan? Maka PR sama dengan ini taraf ke sini, taraf silang lah. Sama dengan 14 taraf sin 55. Cuba murid-murid tekan kalkulator. 14 tekan sin 55 taraf 14. Tahu tekan tak? Jawapannya adalah banyak perpuluhannya. Kita ambil 2 tempat saja, iaitu 47. Buntarkan. Ini adalah dalam cm murid-murid. Ini jawapan. PR ialah ini. Okey? Boleh faham tak? Okay, murid-murid boleh pause video dan cuba fahamkan cara mendapat. Okey, itu saja untuk lesson kali ini. Terima kasih. Bye-bye.